Saya nak bawakan satu kisah yang diadaptasi daripada pengajaran yang diterima daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir yang sudah pun meninggal dunia. Dalam kuliah beliau menghuraikan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ketika masuk bab Jibril alaihi salam menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil menunggang ataupun mengenderai seekor haiwan daripada syurga yang dinamakan sebagai burrak. Baik, bila Jibril menemani Nabi Muhammad mengenderai kenderaan ini, tempat pertama, destinasi pertama yang disinggahi, yang Nabi Muhammad berhenti dengan Jibril di mana? Di satu bumi. Yang bila Nabi Muhammad tanya Jibril, ini bumi apa? Lalu Jibril menjawab, ini adalah bumi Taibah. Di bumi inilah di masa akan datang kamu akan dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku sebelum peristiwa hijrah Nabi. Jadi ini bumi Taibah, bumi ini kata Jibril tempat kamu akan berhijrah pada masa akan datang. Dan bumi hijrah itu merujuk bumi Yasrib ataupun nama baru yang baru diberikan oleh Nabi, bumi Madinah. Tempat pertama bumi Madinah. Solat sunat 2 rakaat Rasulullah di sini. Meneruskan perjalanan. Bila meneruskan perjalanan sampai ke tempat yang kedua, sampai ke destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua ialah di kawasan pergunungan. Itulah Bukit Tursina. Bukit Tursina berada di negara mana? Bukit Tursina berada di wilayah mana? Di negara Mesir. Bukit Tursina di negara Mesir. Di situlah tempat munajat Nabi Allah Rasul Allah Musa, dan di situ jugalah tempat berlakunya komunikasi, berlakunya dialog Nabi Allah Musa dengan Allah, di mana Nabi Musa pernah meminta permohonan untuk melihat wajah Allah di situ, di sebuah lembah yang dalam Al-Quran sebut Al-Muqaddasitwa, lembah yang suci. Meneruskan perjalanan lagi, solat sunat 2 rakaat di situ, teruskan perjalanan sampai ke tempat yang ketiga, sampai ke destinasi yang ketiga. Di situ ada sebuah pohon, ada sebatang pokok. Di sinilah, di pokok itulah Nabi Musa pernah berhenti beristirahat selepas membantu kedua-dua anak Nabi Allah dan Rasul Allah Syuaib. Ingatkah kita satu peristiwa ketika mana Nabi Musa masih dalam tahap anak angkat kepada Fir'aun di bumi Mesir. Baginda telah melakukan satu ketidaksengajaan, iaitu bila berlaku perkelahian di antara orang di sebelah Fir'aun, iaitu bangsa Kipti, dengan seorang lelaki daripada bangsa dia, Bani Israel. Ada 2 orang nak bergaduh, ada 2 orang duk bercakaran. Seorang lelaki ni bangsa bapa angkat dia Fir'aun, bangsa Kipti. Hak seorang lagi tu bangsa sama dengan dia, Bani Israel. Jadi dia nak pi tolong bangsa yang sama dengan dia, Bani Israel. Bila nak pi tolong, dia tersilap bagi satu tumbukan, sekali tumbuk mati terus. Tapi bukan niat nak membunuh, berlaku secara tidak sengaja. Akibat keterlanjuran tersebut, seorang tua menasihati kepadanya agar dia meninggalkan bumi Mesir buat sementara waktu. Biar habis dulu kemurkaan Fir'aun, biar habis kemarahan Fir'aun, kamu lari sekejap. Dan setengah riwayat menyebut pakcik tua, orang tua yang bagi nasihat kepada Nabi Musa, itulah bapa sebenar beliau. Setengah riwayat. Baik. Dia melarikan diri ke negeri Nabi Syuaib, iaitu negeri Madian. Di mana Madian sekarang? Di mana Madian sekarang? Di bumi Syam. Madian di bumi Syam, iaitu dalam kawasan wilayah negara Jordan. Jadi bila dia sampai di situ, dia melihat sekumpulan wanita yang sedang menunggu giliran untuk memberikan minuman kepada ternakan dan gembalaan masing-masing.
Jadi geng-geng wanita ni agak terkebelakang sebab menunggu habis geng-geng lelaki dulu bagi minuman dekat ternakan dan gembalaan mereka. Jadi Nabi Musa bertanyakan kepada wanita tersebut, pasal apa duduk jauh sikit, kena tunggu habis geng lelaki bagi minum kambing mereka, barulah kami dapat. Jadi sebab niat nak membantu, dia masuk dalam gerombolan orang ramai tadi, seorang pun tak berani tahan, seorang pun tak berani nak lawan dia. Jadi dia pun ambil air bagi kepada gembalaan kedua-dua anak Nabi Syuaib tadi. Lalu anak Nabi Syuaib ni dia jadi balik cepat. Biasa balik macam biasalah, tapi balik cepat. Bapak tanya, pasal apa petang ni balik cepat? Selalu balik time sekian-sekian. Ni sebab petang tu ada orang tolong ambil. Jadi cepat boleh balik awal lah dia. Jadi waktu kedua-dua puteri Nabi Syuaib tadi baik, dia duduklah di situ bawah pokok. Dia berdoa kepada Allah atas kebaikan yang dia bagi kepada wanita tadi, atas pertolongan yang dia bagi kepada wanita tadi. Dia berehat pokok tu, di situlah destinasi ketiga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun di situ, salat sunat 2 rakaat. Meneruskan perjalanan sampailah ke destinasi terakhir sebelum masuk ke Masjidil Aqsa, iaitu Baitul Laham, atau bahasa moden disebut Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi lepas pada Baitul Laham ataupun nama lain dia Bethlehem itu, barulah mula memasuki Masjidil Aqsa. Lihat satu-satu tempat, lihat satu-satu destinasi. Ini adalah pendapat dan pandangan daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkenaan dengan tempat-tempat tersebut dan hubungannya dengan peristiwa akhir zaman. Baik, kita lihat yang pertama. Pendapat dan pandangan beliau ialah, bila tempat pertama dan destinasi pertama ialah bumi Taibah. Jadi sebelum sampai ke bumi Taibah, Nabi Muhammad ini memulakan perjalanan hijrah dia dari bumi mana? Bumi Mekah. Nabi Muhammad daripada bumi Mekah satu masa akan berhijrah ke destinasi pertama, tempat pertama, iaitu bumi Madinah. Dan pernah disebutkan dalam beberapa hadis Nabi, kalau terlupa saya peringatkan, bahawa antara banyak-banyak tempat, banyak-banyak kawasan, banyak-banyak daerah, banyak-banyak wilayah yang berada di atas muka bumi ini, hanya 2 tempat sahaja yang diberi pengecualian, hanya 2 tempat sahaja yang diberi keamanan dan pertahanan oleh Allah daripada dimasuki oleh Dajjal, Mekah dan Madinah. Hanya Mekah dan Madinah saja 2 tempat ini yang diberi pengecualian oleh Allah. Dajjal tak boleh masuk. Mana-mana tempat lain kecuali 2 tempat ini, Dajjal akan berjalan, Dajjal akan melaluinya, Dajjal akan ratah tempat tersebut. Jadi ini petunjuk yang paling jelas. Walaupun ada hadis lain menyebut tentang keutamaan 3 masjid, iaitu Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestin. Tetapi hakikatnya Masjidil Aqsa di Palestin, bumi ini juga akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal akan berupaya memasuki bumi Palestin. Kerana ini adalah merupakan pusat pemerintahan terakhir sebelum Dajjal keluar mengumumkan dan mengisytiharkan dia adalah raja bagi dunia ini. Bila dia isytihar raja bagi dunia ini, tanda-tanda dan sifat kekafiran masih belum terserlah. Tanda-tanda dan sifat kekafiran masih belum muncul. Bila dia hanya mengaku sebagai raja yang memerintah dunia menerusi Masjidil Aqsa. Tetapi apabila dia mula mengaku dirinya sebagai Tuhan, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala baru akan memunculkan tanda dan menyerlahkan kekafiran pada dahinya. Selagi dia tak umumkan dia tu Tuhan, tanda-tanda itu belum jelas kelihatan bagi orang-orang biasa. Tetapi mungkin pada pandangan ilmu-ilmu, wali-wali Allah, ulama-ulama yang khusus, mereka sudah dapat meneka siapakah batang tubuh Dajjal yang sebenarnya.
Baik. Sekarang kenapa pusat pemerintahan tersebut mesti Masjidil Aqsa? Kenapa pusat pemerintahan mesti Masjidil Aqsa? Kerana apa? Kerana Dajjal. Dia mengambil inisiatif yang cukup mudah, mengambil peluang dengan bahasa yang dianggap berperibahasa menangguk di air yang meranggut di air yang keruh. Sebab ramai rata-rata antara dua agama besar dunia. Islam pun tunggu turunnya Nabi Isa, Kristian pun tunggu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan dia mengambil inisiatif dan dia mengambil peluang opportunities ini untuk menyamarkan diri sebagai sang jurulamat yang palsu. Sang juru selamat yang palsu, dia nak bertukar jadi penyelamat yang palsu. Menggantikan Nabi Isa alaihi salam sementara Nabi Isa masih belum lagi turun dengan sebenar-benarnya. Dia nak dakwa, dia nak klaim, dia nak paparkan diri dia depan kita semua bahawa dialah Al-Masih. Dialah juru selamat, dialah sang penyelamat yang ditunggu-tunggu oleh penduduk bumi. Dialah yang ditunggu-tunggu oleh penduduk dunia. Maka dengan itu dia terpaksa mengambil perkiraan yang cukup mudah menempatkan diri dia di Baitul Maqdis. Kerana pusat pemerintahan Nabi Isa kelak adalah berpusat di Baitul Maqdis. Bukan di sini apa dia? Hashim Yahya ni kawasan apa? Masjid nama Hashim Yahya. Kawasan apa? Gelugok ke apa? Kampung Dodoi. Tiba-tiba Dajjal ni dia nak mengaku dia Nabi Isa, yang sepatut Nabi Isa membina pusat penempatan dia di Baitul Maqdis. Dia tiba-tiba mai Kampung Dodoi, mai Masjid Hashim Yahya. Nak buat penempatan di sini. Dia nak tipu orang, dia tu Nabi Isa, buat tak kena tempat. Buat pusat pemerintahan Bayan Lepas, buat pusat pemerintahan Teluk Kumbak. Siapa nak percaya? Nabi Isa turun besok nak pi Baitul Maqdis, bukan nak pi Teluk Kumbak, bukan nak pi Bayan Lepas. Dia pi buat Teluk Kumbak, dia pi buat Bayan Lepas, memang KO lah dia. Jadi dia perlukan pusat pemerintahan di situ, walaupun di situ dikelilingi oleh negara-negara umat Islam. Dan inilah rancangannya yang paling besar selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmania. Dia mula merancang pelan-pelan tentatif-tentatif dan draft tertentu untuk merampas bumi Palestin dan dinamakan sebagai Israel. Awal-awal lagi dia dah buat rancangan tersebut untuk memungkinkan dia membina sebuah kerajaan yang bersifat Yahudi berteraskan Zionis. Kenapa dia nak sangat bumi Palestin? Kerana di situ adanya Masjidil Aqsa. Di situ adanya Masjidil Aqsa. Dan inilah khayalan dan inilah fantasi orang-orang Yahudi yang berhaluan kiri, berfahaman Zionis. Mereka mengatakan mereka merampas bumi Palestin hari ini dan mereka menamakannya sebagai Israel. Kerana mereka nak membina kembali Haikal Sulaiman di atas tapak Masjidil Aqsa. Kerana bagi mereka sejarah sebenar yang dipunyai oleh mereka, umat Islam hari ini telah merampas tapak asal Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bagi mereka ialah pusat pemerintahan Nabi Sulaiman dulu. Asalnya duduk di tapak Masjidil Aqsa. Bila mari orang Islam, bila mari umat Islam, dia runtuhkan Haikal Sulaiman, kemudian bina Masjid Al-Aqsa. Jadi kami mari balik di sini nak runtuhkan Masjidil Aqsa, nak bina kembali Haikal Sulaiman buat kali yang kedua. Dia nak bercakap dari sudut fakta, dia nak bercakap dari sudut data sejarah. Baik, kita mengikut acuan mereka, kita ikut arus mereka. Kalau nak berfaktakan acuan sejarah, dia kata tempat tu asal milik Haikal Nabi Sulaiman. Baik, kita terima dari sudut sejarah, itu tempat asal kedudukan Haikal Sulaiman. Sekarang pertanyaan yang patut kita tanya, persoalan yang patut kita soal ialah,
siapakah yang mula-mula membina Masjidil Aqsa? Siapa yang mula-mula buat? Siapa yang mula-mula bina Masjidil Aqsa? Siapa? Dalam sejarah tak boleh dinafikan. Bahkan ini disebut asas pembinaan dalam Taurat, asas pembinaan dalam Injil sekalipun, yang membina Masjidil Aqsa ialah Nabi Allah, Rasul Allah yang namanya Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub lah yang mula-mula mendirikan asas-asas binaan Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub anak siapa? Nabi Yaqub ialah anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Isteri yang pertama nama dia Sarah. Tetapi waktu tersebut Sarah mandul. Lalu waktu peristiwa berlaku, sewaktu berhijrah ke Mesir, terjadi peristiwa yang tak perlu kita ceritakan di sini. Lalu Maharaja Mesir pada waktu tersebut menghadiahkan seorang perempuan kepada Nabi Ibrahim. Itulah dia Hajar, yang kita orang Melayu sebut Siti Hajar, Siti Hajar. Melalui Hajar inilah dia dapat anak dia dinamakan Ismail dan ditempatkan di bumi Mekah. Kes peristiwa air Zam-Zam, Safa Marwah atau biak. Selang 14 tahun kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ismail menerusi isteri yang kedua Siti Hajar ni 14 tahun Nabi Ismail dah lahir, barulah lahirnya Nabi Ishak daripada Siti Sarah. Walaupun isteri tua tu nama dia Sarah, tetapi yang mengandung dulu, yang melahirkan dulu Hajar, Nabi Ismail. 14 tahun kemudian baru lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak pun berkahwin dengan seorang perempuan, dapat 2 orang anak. Yang sulung nama dia Aisu, yang kedua nama dia Yaqub. Yaqub itulah Nabi Allah. Jadi Nabi Yaqub masa hayat dia bina Masjidil Aqsa. Nabi Yaqub pula ada 4 orang isteri. Kita dah sebut panjang tentang kisah keluarga Yaqub untuk mengusulkan keluarnya salasilah Bani Israel. Isteri pertama dia Layah, isteri kedua dia Rahil, isteri ketiga dia Zalfah, isteri keempat dia Balha. Dia ada 12 orang anak. Isteri pertama Layah ada 6 orang anak. Raubin, Syamun, Lewi, Yahuza, Yakashi, Zabulun. Isteri dia yang nombor 2, Rahil, Bunyamin dan Nabi Allah, Rasul Allah, Yusuf alaihi salam. Isteri yang nombor 3, Zalfah, anak dia Jad dengan Ashir. Isteri yang nombor 4, Balhah, anak dia Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2, 12. Inilah 12 asal usul salasilah keturunan Bani Israel. Lepas Nabi Yusuf lama-lama baru keluar Nabi Daud. Lepas Nabi Daud lama-lama baru keluar Nabi Sulaiman. Jauhnya Nabi Yaqub dengan Nabi Sulaiman. Tadi kamu dakwa Sulaiman punya haikal Sulaiman. Sekarang siapa mendahului siapa? Sejarah mendahului siapa? Haikal Sulaiman dulu ke Masjidil Aqsa dulu? Masjidil Aqsa dulu zaman Nabi Yaqub. Sulaiman dah datang kemudian. Hakikat fantasi haikal Sulaiman memang benar-benar ada. Haikal Sulaiman memang benar-benar wujud, tetapi dia bukan haikal Sulaiman. Yang dimaksud haikal Sulaiman ialah tempat benda bangunan yang sama, iaitu Masjidil Aqsa yang diperbesarkan pada zaman Nabi Sulaiman. Tak ada haikal sebenarnya, tetapi tetap Masjidil Aqsa yang kecil zaman pembinaan tok dia Nabi Yaqub tu dia perbesarkan. Masa itulah berlaku dia duk tunggu atas kursi, jin-jin duk buat tu. Lepas tu dia sampai mati akibat tongkat dia dimakan oleh anai-anai tu. Itulah haikal Sulaiman. Tak ada haikal Sulaiman pun. Haikal Sulaiman itulah Masjidil Aqsa, pusat pemerintahan Nabi Sulaiman. Dan sampai hari ini, masjid ini dijaga sampai ke hari kiamat. Dan dia konon-kononnya duk gali lubang, duk gali terowong, nak menipu sejarah dunia, dan meruntuhkan Masjidil Aqsa yang sebenar, dan nak membangunkan fantasi khayalan haikal Sulaiman dia.
Itu hakikat sejarah yang mereka tak boleh tipu. Dan hari ini kenapa dia nak sangat bumi Israel, nak sangat bumi Palestin? Kerana Masjidil Aqsa. Antara 3 masjid yang paling utama, hak tu saja yang dia boleh dapat. Mekah, Madinah, no way. Allah bagi pengecualian, hang tak boleh masuk, wahai Dajjal. Dan jadi untuk melengkapkan pendustaan, untuk melengkapkan penipuan dia, nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa pun nak pi memerintah di situ. Dia awal-awal lagi membohongi masyarakat dunia, dialah sang juru selamat, dialah Nabi Isa, sebab tu pemerintahan dia pun sekarang di bumi Israel. Okey. Tengok yang kedua. Persinggahan yang kedua. Persinggahan yang kedua ialah, bila kita lihat baik-baik, dia adalah negara Mesir. Dan tempat sasaran dia ialah Bukit Tursina. Bukit Tursina. Apa sejarah Mesir berkaitan dengan Dajjal? Sejarah Mesir yang berkaitan dengan Dajjal cukup mudah. Dajjal pernah dihalau oleh Nabi Musa di bumi ini. Nabi Musa pernah halau Dajjal di bumi ini. Kembali kita ke zaman pemerintahan Fir'aun. Zaman pemerintahan Fir'aun di bumi Mesir. Zaman Nabi Yusuf, sebelum Nabi Musa pun bumi Mesir. Tapi hakikatnya bila Al-Quran menceritakan kisah-kisah hidup Nabi Yusuf, daripada surah Yusuf ayat 1 sampai ayat 110, satu perkataan Fir'aun pun tak keluar dalam kisah Nabi Yusuf. Pasal apa? Nabi Musa di Mesir, memang Fir'aun. Nabi Yusuf di Mesir, mana Fir'aunnya? Daripada ayat pertama sampai ayat 110 surah Yusuf, tak bertemu pun kalimah Fir'aun. Zaman Nabi Yusuf duduk di Mesir. Pi mana Fir'aun? Kerana zaman itu bukan zaman Fir'aun, dia tergendala sebentar. Kerana kerajaan dan pemerintah Fir'aun mula dirampas pada zaman pemerintahan Maharaja Hyksos. Bila Maharaja Hyksos memerintah, keturunan-keturunan dia ini memerintah. Sebab tu Al-Quran menggunakan kalimah Al-Aziz, bukan Fir'aun. Zaman Nabi Musa bukan Fir'aun perintah, zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun perintah Mesir, tapi Maharaja Hyksos. Sebab tu dia guna Al-Aziz. Dan siapa yang ambil Nabi Yusuf sebagai anak angkat? Yang ambil Nabi Yusuf sebagai anak angkat, dalam riwayat menyebut nama dia Futifar. Futifar ni bertindak, jawatan dia pada waktu tu sebagai KPN di Mesir. Apa dia KPN? Ketua Polis Negara Mesir. Futifar ni KPM Mesir, Ketua Polis Mesir. Isteri dia ni lah yang nama Zulaikha tu. Jadi Raja Mesir tu hak lain, Maharaja Hyksos. Maharaja Mesir tu kisah sambungan seterusnya. Bila Nabi Musa terfitnah, bila Nabi Musa terpedaya dengan rayuan wanita ni yang disalahkan Nabi Yusuf tadi, dia masuk penjara. Bila masuk penjara, ada satu ketika Raja Mesir ni, Maharaja Hyksos ni, dia bermimpi. Jadi yang takbir mimpi Raja Mesir pada waktu tersebut siapa? Nabi Yusuf lah takbir. Bila betul takbir dia diangkat menjadi Menteri Keuangan yang menjaga perbendaharaan kerajaan Mesir. Itulah kisah dia. Okey, kembali semula. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa dah zaman Fir'aun balik perintah. Dulu awal-awal Fir'aun berhenti sekerat, zaman Nabi Yusuf tak ada, dia sambung balik, dia menang balik. Jadi zaman Nabi Musa dah ada Fir'aun balik. Pendekkan cerita, Nabi Musa ini membawa keluar kabilah-kabilah Bani Israel nak meninggalkan bumi Mesir. Sebab dia nak pi satu sasaran, tempat yang dijanjikan oleh Allah, bumi yang dijanjikan oleh Allah, iaitu bumi Palestin. Memang asal bumi Palestin Allah janji untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Dan mereka layak pada waktu tersebut digelar sebagai Asy-Sya'bul Mukhtar, bangsa-bangsa pemuda-pemuda pilihan Allah. Lalu malam tersebut dengan menipu daya wanita-wanita yang bekerja dalam istana Fir'aun, orang-orang perempuan Bani Israel ini meminjam perkakasan-perkakasan dan barang-barang kemas
daripada istana Firaun. Kononnya malam ini kita akan adakan keramaian dan upacara. Jadi nak buat perayaan, nak buat keramaian, pinjamlah gelang, pinjam apa. Jadi rupa-rupanya pinjam gelang, pinjam apa semua, melarikan diri dengan Nabi Musa. Sehingga terjadilah peristiwa ringkas cerita pembelahan Laut Merah. Jadi bila selamat Nabi Musa sampai ke seberang sana di terusan Teluk Suez tu, jadi Firaun baru mari. Bila baru mari, lalu Allah tenggelamkan Firaun dengan tentera-tentera dia, mati berkubur dalam Laut Merah. Jadi bila sampai di sana, Nabi Musa tengok kepada bani-bani Israel yang terselamat. Kalau kita rujuk kitab Taurat mereka pun, dalam Safar bilangan ataupun disebut the Book of Numbers. Kenapa Safar ini disebut bilangan? Kerana dalam Safar ini kisah dia menceritakan Nabi Musa bila selamat sampai ke seberang Teluk Suez tu, dia kira sorang-sorang berapa orang yang selamat. Dalam Safar bilangan menyebut dia kira rata-rata yang umur mereka ni 20 tahun ke atas. Yang umur 20 tahun ke bawah Nabi Musa tak kira. Tengok tanya, 18 tak payah kira, 21 kira, 22 kira, 16 tak kira. Jadi dalam kisah Safar penghijrahan, Safar bilangan tu, dia sebut kisah Nabi Musa duk bilang. Hakikatnya Safar dalam Taurat sebut jumlah yang terselamat bersama Nabi Musa ialah 603,550 orang. 603,550 orang. Jumlah yang besar, jumlah yang ramai. Lalu nak menuju ke bumi Palestin. Bila sampai satu tahap di satu kawasan, ringkas cerita datanglah malaikat Jibril. Dalam keadaan rupa seorang lelaki menunggang seekor kuda putih. Jadi ada seseorang yang termasuk di kalangan pengikut Nabi Musa ni duk perhati kepada lelaki ni. Lelaki itu bukan orang lain, iaitu malaikat Jibril yang bukan menyamarlah, merupakan diri jadi orang biasa naik kuda putih. Nak sampaikan perintah Allah, wahyu Allah pada Nabi Musa. Allah minta Nabi Musa naik atas bukit Tursina bermunajat pada Allah. Jadi dia tengok langkahan-langkahan kaki kuda Jibril tu, setiap kali kaki kuda Jibril tu pijak tapak tumbuh pokok, tumbuh tumbuhan. Tak kena tapak kaki kuda tumbuh pokok, tak kena kaki kuda tumbuh tumbuhan. Jadi dia pun secara senyap-senyap, lepas Jibril berlalu, lepas Nabi Musa berlalu, dia pergi ambil pasir bekas-bekas tapak kaki kuda Jibril, dia simpang dalam bekas dia simpan dalam uncang dia. Dia nak guna di satu masa pasir bekas tapak kaki kuda Jibril tadi. Lalu Nabi Musa pun menyampaikan amanah. Oh, isyak dah ke? Isyak dah? Oh, baru duk tak habis mana lagi cerita ni. Baik, tak apa. Kuliah last, biasalah tak? Tak apa balik lambat kan? Okey. Baik. Bila sampai di situ, Nabi Musa mula menyampaikan amanat, iaitu sepanjang Nabi Musa nak naik bukit Tursina, sepanjang Nabi Musa nak bermunajat pada Allah ni, dia bagi pesanan untuk jaga Bani Israel sepanjang dia tinggal ni kepada abang dia. Siapa abang Nabi Musa? Nabi Harun alaihissalam. Harun, kamulah yang akan jaga Bani Israel sepanjang aku naik ke bukit Tursina. Jadi dengan ringkas cerita, naiklah Nabi Musa ke bukit Tursina. Berapa malam yang dijanjikan oleh Nabi Musa? Berapa malam dia nak naik ni? Berapa hari yang dia nak naik? 30 hari ke 40 hari? Setengah riwayat kata 30, setengah riwayat kata 40. Tak apalah, mana-mana pun. Yang penting 30 ke 40, itulah nombor genap. Tetapi akibatnya, bila berada bersama dengan geng-geng Bani Israel ni, seorang tadi hak ambil pasir tadi mula buat onar. Dia kata apa? Dia kata, wahai perempuan-perempuan Bani Israel, sesungguhnya bersama kamu sekarang ni ada barang-barang kemas. Yang kamu tu tipu, kata nak hari raya, kata nak keramaian, kata ada nak buat apa, yang kamu tipu daripada istana-istana Firaun. Tu hak orang lain tu. Jadi apa hukum dia? Dia duk main belit lagu tu lah mula-mulanya. Dia nak tipu. Jadi bila tak dapat bagi jawapan, tanya kepada Nabi Harun. Nabi Harun pun tak dapat bagi jawapan.
Nabi Harun kata kita tunggu keputusan yang nak dibuat oleh Nabi Musa bila dia turun nanti. Lalu lelaki tadi bagi cadangan. Dia kata apa? Dia kata kalau macam tu, tanggalkan semua perhiasan dan perkakasan tadi, kita kumpulkan setempat. Jadi kita akan gali lubang dalam-dalam, ambil semua barang-barang tadi, kambuh, letak dalam lubang sementara. Bila Nabi Musa turun, kita tanya, apa hukum ambil barang-barang ni? Kalau Nabi Musa kata boleh, kita gali balik, bagi balik. Kalau Nabi Musa kata tak boleh, biar duduk dalam lubang ni. Jadi dia pun kumpul-kumpul semua, gali lubang, letaklah barang tu dalam lubang. Jadi akibatnya, bila Nabi Musa terlewat dua malam. Kalau kita ambil yang 30, malam ke-32 pun tak turun lagi. Kalau ambil 40, hari yang ke-42 pun tak turun. Bila terlewat 2 malam, inilah dalil yang kuat, hujah yang kuat yang digunakan oleh lelaki ini. Dia mula nak mengkhianati Bani Israel. Nabi Musa janji 30, Nabi Musa janji 40, hari yang ke-41, 42 pun dia tak turun lagi. Dia bohong kita dah ni. Dia tipu kita dah ni. Nabi Musa dah mengkhianati kita. Kita duk tunggu sini dia, tapi dia tak mau turun-turun. Jadi malam tu bila semua orang leka dah terlena tidur, dia pergi gali balik lubang hak ditimbus barang-barang kemas tadi. Lalu dia ambil dan dikerahkan beberapa orang pengikut dia, dia leburkan. Dia leburkan barang-barang emas tadi lalu membentuk seekor sapi yang besar. Inilah disebut surah Al-Baqarah dalam Quran tu. Surah Baqarah betul lembu hak ambil ekor lembu tu, tapi ni pun lembu juga. Tapi bukan merujuk kepada nama betul Al-Baqarah tu. Al-Baqarah tu lembu hak nak ambil ekor dia nak pergi bedai mayat hak mati kena bunuh tu. Tahu tak cerita tu? Biar dulu. Okey. Bila buat patung lembu tadi, biasalah patung lembu buat daripada emas besar pula. Tapi satu lagi dia ambil benda hak dia simpan tadi, bekas tapak kaki kuda Jibril. Dia bubuh dalam patung tu pasir-pasir daripada bekas tapak kaki kuda Jibril. Lalu akhirnya kalau tadi tapak-tapak kaki tadi mampu menghidupkan pokok dan tumbuhan, akhirnya menyebabkan lembu ini mampu bercakap dan berbicara. Boleh bercakap pula lembu hak dia baru buat tadi. Lalu dia pun kerah kepada Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, sebenarnya Tuhan kita yang sebenarnya lembu ni lah. Tuhan kita yang sebenar patung lembu ni lah. Jadi kalau kamu nak tanya apa-apa, nak cakap apa-apa, tanyalah lembu ni. Jadi bila bercakap, lembu tu boleh bercakap. Oh, hak kena tu kagum lah. Oi, betul ni Tuhan kita ni. Kita tanya soalan, dia jawab. Kita tanya soalan, dia jawab. Lalu bila duk jawab ni, dia tambah pula. Lihatlah yang sebenar. Siapa yang tertipu, siapa yang terpedaya. Nabi Musa, padahal Tuhan kita duduk sini. Nabi Musa nak pergi cari Tuhan kita atas bukit. Tah dia pun tersesat 40 hari cari Tuhan. Tak jumpa-jumpa juga. Tak turun-turun pula tu. Janji nak cari Tuhan, janji nak jumpa Tuhan 30 hari, 40 hari. Sampai ke malam ni tak turun-turun. Ni Tuhan duduk sini sebenarnya. Dia duduk buat onar, dia duduk tipu. Jadi sebahagian besar dah terpedaya. Akhirnya Nabi, siapa hak tinggal tadi? Nabi Harun duk pujuk, Nabi Harun duk seru, Nabi Harun duk dakwah. Supaya kembali ke pangkal jalan, kembali kepada Allah. Jangan tertipu dan terpedaya dengan patung ni. Masih ada juga yang mengikut lelaki tersebut. Dan bila Nabi Musa turun membawa luh Taurat yang baru dia terima daripada Allah, maka dia tengok keadaan tersebut, dia geram. Bila Nabi Musa geram, dikhabarkan dalam kitab-kitab sampai dia tarik janggut Nabi Harun, tarik rambut Nabi Harun. Pasal apa? Tak jaga Bani Israel elok-elok, sampai berlaku perkara sedemikian. Lalu Nabi Musa ambil patung lembu tadi, dia bakar, dia hancurkan, dia leburkan, kemudian dia buang di mana tempat tadi Firaun tu? Di sungai Nil, di Teluk Suez. Kemudian dia halau lelaki tersebut daripada kumpulan dia. Dan inilah kisah penghalauan pertama, kisah pengusiran pertama. Seorang lelaki yang diberi gelaran Samiri. Inilah Samiri. Nabi dan Rasul Musa, nama Samiri pun Musa juga. Takdir sama.
Hak tu Musa Nabi Allah, hak ni Musa Samiri. Kenapa Samiri? Sebab dia berasal dari negeri Samarra, Iraq. Dia berasal dari negeri Samarra, Iraq, jadi gelaran dia Musa As-Samiri. Jadi dia dihalau oleh Nabi Musa dan dia membawa pengikut-pengikut yang dah terpedaya dengan dia. Jumlah bukan sedikit, jumlah yang agak ramai. Jadi bila dia keluar daripada negara ni, dia mula merantau. Dia mula mengembara, membawa pengikut dia dari satu tempat ke satu tempat, satu destinasi ke satu destinasi. Dan akhirnya hari ini dia menempati satu kawasan yang dia kira dia boleh melancarkan program, dia boleh melancarkan tentatif yang dia nak untuk menyempurnakan takdir dia sebagai seorang dajjal bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini. Dan hari ini negara tersebut sinonim dikenali sebagai negara Uncle Sam. Kenapa disebut Uncle Sam? Uncle Sam tu sebab Musa Samiri. Musa Samiri tu S-A-M, Uncle Sam. Negara mana Uncle Sam? Amerika. Itulah negara Uncle Sam, Pak Cik Sam. Bukan Dr. Sam, saya anak Malaysia tu, doktor tu. Tu doktor, ini uncle, Pak Cik. Okey. Baik, itulah Dajjal sebenarnya. Dan dia membawa, sebelum sampai ke bumi Amerika, dia membawa satu ke satu tempat ke arah timur. Bila sampai di satu kawasan, di kawasan yang wujud pada waktu tersebut, yang dia nak cari manusia untuk ditipu, yang dia nak cari manusia untuk diperdaya, mestilah tamadun-tamadun yang sudah muncul. Mestilah tamadun-tamadun yang sudah hidup dan ada pada waktu tersebut. Dan yang terkenal kita mempelajari sejarah, antara tamadun-tamadun awal dunia ialah tamadun Babylon, tamadun Sumeria, tamadun Huangho, tamadun Indus. Bila dia sampai di kawasan tamadun Indus, siapa yang ada di tamadun Indus? Orang-orang. Lalu diperkenalkan ajaran baru ini, iaitu sang lembu. Dan hari ini jangan pelik kalaulah orang-orang di kawasan tamadun Indus begitu sinonim menyucikan dan memuliakan binatang ini. Faham ke tak ni? Kenapa tak ada binatang lain? Buat beruk ke, buat kera ke, labi-labi ke, penyu ke? Pasal apa mesti lembu? Sebab sejarah peradaban dunia sebelum zaman Nabi Musa lagi, memang orang-orang wasaniyah, orang-orang penyembah berhala ni memang menyembah patung lembu. Sebelum Nabi Musa lagi, kalau hak jenis geng-geng sembah berhala ni sembah patung lembu. Jadi tradisi ini diteruskan oleh Samiri dan dia singgah di satu tempat ke satu tempat membawa agenda ini. Membawa agenda ini. Kalau tak cukup dengan agenda ini, tak mampu diterima oleh penduduk setempat, dia menukar watak. Kadang-kadang tak mampu untuk diterima satu-satu tempat dengan lembu, maka dia tukar kepada binatang lain pula. Dan hari ini dengan agama Hindu tak cukup dengan lembu. Dia buat apa? Ular tedung. Pi agama Buddha dia buat apa? Raja monyet, tahu raja monyet? Kisah raja monyet dalam agama Buddha. Monyet lah, ada binatang tu lah, ada binatang ni lah, macam-macam binatang. Dari sudut berhala-berhala atas nama binatang yang diwujudkan dan dimunculkan oleh Dajjal. Tetapi apapun, yang pasti dia tak akan meninggalkan teras asas ini, iaitu Trinity. Sebab Trinity adalah konsep mutlak kemusyrikan kepada Allah. Itulah tujuan asal. Dia ini disembunyikan dan dia akan dibangkitkan membawa asas ini, iaitu memusyrikkan sebanyak mungkin manusia-manusia yang masih ada, manusia-manusia yang masih bersisa di atas muka bumi. Dengan bahasa lain, memalingkan mereka daripada jalan Allah yang sebenar. Daripada zaman awal, kalau kita lihat, selepas berlaku banjir besar Nabi Nuh alaihi salam, 300 kemudian lahirlah sebuah tamadun yang besar, tamadun Babylon. Tamadun Babylon semua orang tahu.
Siapa raja dia? Raja yang mengaku jadi raja dunia dan dia juga klaim diri dia sebagai Tuhan. Zaman Nabi Ibrahim siapa muncul? Namrus. Namrus muncul 300 tahun selepas berlaku banjir besar. Dan ini adalah papan catur yang memang dikhaskan untuk mereka. Di sebelah musuh papan catur dikemudi oleh Namrus, dan di sebelah sana papan catur Allah ada manusia khusus untuk Namrus, iaitu Nabi Allah, Rasul Allah Ibrahim. Dia ada percaturan, Allah juga ada percaturan. Jadi yang inilah mengaku menjadi Tuhan bagi manusia pada waktu tersebut. Dan dia nak dia dianggap sebagai raja dunia. Dan hasilnya lahir Trinity pada waktu tersebut. Dia nak suruh orang anggap dia sebagai Tuhan, iaitu Namrus. Anak dia siapa? Tammuz, juga sebagai anak Tuhan. Isteri dia Semiramis, sebagai isteri Tuhan. Jadi wujudlah zaman kerajaan Babylon, iaitu Namrus, Tammuz dan Semiramis. Semiramis tu siapa? Siapa Dewi Semiramis? Dewi Semiramis saya sebut bini siapa tadi? Bini Namrus. Dan hari ini penyembah-penyembah syaitan yang mengamalkan ajaran Trinity secara tersembunyi, secara mewar-warkan, mereka telah membina sebuah patung yang cukup besar untuk mengembalikan semula kenangan kepada Dewi Semiramis, isteri Raja Namrus. Dan sekarang juga berada di tempat yang sama, bumi Uncle Sam, walaupun asal dia dibuat di negara Perancis. Patung besar ni dibuat di negara Perancis dan ditempatkan di New York City. Hari ini anda boleh tengok patung yang besar yang pegang obor dan sebuah buku. Itulah Statue of Liberty, adalah perlambangan Dewi Semiramis Raja Namrus. Tak cukup dengan itu, dalam media perfilman dunia, Trista Columbia. Syarikat Trista Columbia tu kan, ada perempuan tu yang pegang api tu Dewi Semiramis lah tu. Hari ni orang kagum dia, orang puja dia dengan alasan nama Statue of Liberty. Tapi asalnya itulah adaptasi dan kenangan semula tentang Dewi Semiramis. Namrus, mereka menggunakan akal kita, mereka meratah fikiran kita untuk ditipu dan dibohongi. Setiap saat, setiap detik dan setiap masa. Jadi Trinity dah berlaku sejak zaman Babylon. Zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditugaskan untuk Namrus. Jadi inilah yang disebut. Bukan nak bunuh Namrus. Bukan nak buang Namrus. Yang penting nak ubah sistem Namrus ni. Hang nak duduk situ, duduklah. Hang nak jadi raja, jadilah. Tapi buang sistem yang hang duk pegang, buang akidah yang hang duk pegang. Tapi tak mampu. Akibatnya kemurkaan datang daripada pihak Namrus dan Nabi Ibrahim dibakar. Bila Nabi Ibrahim dibakar, selepas proses pembakaran, dia mula berhijrah, meninggalkan kota Babylon. Dan dia menuju ke negara-negara Syam. Kalau ikut peta sekarang, dia meninggalkan bumi Iraq, menuju ke sebahagian Libya, masuk ke bumi Syria, masuk ke Lebanon, masuk ke Jordan, turun ke Palestin, bumi Israel sekarang. Kemudian dia masuk sekejap ke Mesir untuk berlaku proses mendapatkan Hajar tu, balik semula ke Palestin, meninggal di sana. Itulah perjalanan kalau ikut peta sekarang, hijrah Nabi Ibrahim. Faham ke tak ni? Okey. Kita ambil tiun agama lain sebagai contoh. Zaman Nabi Musa, Fir'aun, sama juga sifat dia. Mengaku sebagai Tuhan juga. Tapi papan catur kali ini bertukar dah mastermind dia. Kalau dahulu Namrus, sekarang Fir'aun. Belah sana dah wafat, belah sana dah meninggalnya Nabi Ibrahim. Allah caturkan siapa pula? Nabi Musa. Hakikatnya timbullah Tuhan-Tuhan Fir'aun. Pada awalnya Tuhan Ra, Tuhan Isis, Tuhan Osiris.
Trinity masih terus kekal. Sampai dalam agama Yahudi selepas Nabi Musa pun timbul. Tuhan Yehuwah. Yehuwah tu Yahuwah Allah. Tuhan Sephiras, Tuhan Sheshinah. 3. Trinity wujud dalam agama Yahudi. Dalam agama Kristian, lagilah Tuhan Allah, Tuhan Anak, siapa? Nabi Isa, Ruhul Kudus. Trinity. Masuk dalam agama Hindu, Brahman. Dewa Siva, Dewa Vishnu. Trinity. Masuk dalam agama Buddha, Buddha Gautama, Buddha Amitabha, Buddha Maitreya. Trinity. Semua Trinity. Masuk bab Syiah. Dia tak boleh dah nak kawal Islam, tak mampu. Kita ambil serpihan Islam. Kita buat Syiah. Akhirnya menuhankan Ali, menuhankan Hasan, menuhankan Husin. Trinity. Jadi mana tak ada Trinity? Semua ada Trinity. Kecuali Islam tak mampu. Kerana apa? Bahkan dalam sejarah tak pernah kita dilupakan. Sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu, setiap mereka pasti mengingatkan kaum dan bani masing-masing akan fitnah Dajjal. Tak berhenti, tak putus setiap Nabi dan Rasul peringat dekat bani dan kaum masing-masing tentang fitnah Dajjal. Hakikatnya, seorang Nabi dan Rasul pun tak pernah meninggalkan sebarang wasiat. Tak pernah pun meninggalkan sebarang pesanan, apakah bentuk protek, apakah bentuk defend, apakah bentuk pertahanan untuk umat masing-masing, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dah berbicara dengan sahabat, kalau Dajjal ini muncul sewaktu aku masih hidup, akulah yang akan jadi pertahanan bagi kamu. Aku akan defend kamu, aku akan protect kamu. Tetapi di dalam tentatif dan agenda perkiraan Allah pada peristiwa akhir zaman, Dajjal ditakdirkan keluar selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kalau dia keluar zaman Nabi Muhammad, maka lingkup dia. Dan satu lagi, memang Allah tak nak dia keluar semasa zaman Nabi Muhammad. Allah nak agenda dakwah Nabi Muhammad berjalan lancar sebagaimana yang Allah tentukan tanpa gangguan Dajjal. Kamu nak ganggu, lepas Nabi wafat. Kamu nak kacau, lepas Nabi meninggalkan umat dia. Dan hasilnya tidak sebagaimana Nabi dan Rasul lain, Nabi meninggalkan satu pesanan, yaitu surah protector from Dajjal, surah Al-Kahfi. Pada hari ini berapa ramai di antara kita yang mengamalkan surah Kahfi setiap kali hari Jumaat? Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan menyinarkan cahaya untuknya sampai Jumaat yang akan datang. Yang kita baca lah ni Yasin malam Jumaat. Tak salah baca Yasin malam Jumaat. Tak jadi bid'ah pun baca Yasin malam Jumaat. Kalau kita niat dan iktiqadkan apa yang kita baca tu kalam Allah. Niat apa yang kita baca tu firman Allah. Niat apa yang kita baca tu ayat-ayat Allah, dia dapat pahala. Bacalah surah apa pun. Kita baca Yasin pun kalau itu niat dan iktiqad, baca ayat Allah dapat pahala. Yang jadi bid'ahnya bila kita beriktiqad baca Yasin malam Jumaat 1000 pahala lebih daripada orang lain. Baca Yasin malam Jumaat 1 juta pahala berbanding baca Yasin malam lain. Hatu hak mengarutnya. Nah, kalau kita niat nak baca Quran, tapi bila dah keadaan dah genting dan terdesak seperti ini, cuba ubah dan cuba tukar. Sekalipun susah ustaz, dah jadi darah daging saya dah Yasin malam Jumaat. Malam Jumaat ni baca Yasin. Malam Jumaat depan trylah baca Kahfi. Baca Jumaat depan Yasin, Jumaat depan Kahfi. Kalau payah sangat nak tinggal. Kalau rajin sangat lepas baca Yasin baca Kahfi, tu kalau rajin sangat. Ataupun malam-malam baca Yasin, aku baca pagi surah Al-Kahfi, malam aku baca Yasin, tak jadi masalah pun. Sebab Quran ayat Allah, firman Allah, tak ada limit masa, tak ada limit tempat. Bila-bila masa boleh baca, mana-mana tempat boleh baca, kecuali tempat yang dimakruhkan, tempat yang diharamkan. Mentang-mentang nak baca tengah pun tak boleh kena baca surah Al-Kahfi, tak payahlah tunya. Rajin sangat. Lepas sudah tu barulah sambung balik. Nak cakap rajin sangat. Baik. Faham? Okey, ini protector.
Tapi berapa ramai yang mampu meneropong dan menerobos rahsia-rahsia yang tersembunyi di sebalik pertahanan ini. Hari ini ramai yang baca surah Al-Kahfi. Hakikatnya soalan muncul, satu kalimah, satu perkataan Dajjal pun tak pernah keluar dari surah ini. Dah cek betul-betul Ustaz, dah perhati betul-betul, buat analisis, satu kalimah Dajjal pun tak ada dalam surah Al-Kahfi. Kalau kalimah Dajjal ada dalam surah Al-Kahfi, senang. Senang untuk orang Islam dan senang untuk musuh Islam lancarkan pergerakan mereka. Lihatlah kepada individu-individu yang Allah sembunyikan. Nabi Isa, yang Allah sembunyikan Imam Mahdi, yang Allah sembunyikan Dajjal. Semua datang dalam bentuk ayat-ayat yang hidden, ayat-ayat yang disembunyikan dan tersembunyi, hadis-hadis Nabi yang mempunyai pemahaman yang saling bercanggah. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Kalau senang, agak-agak senang tak mereka nak rancang pergerakan. Oh, Nabi dah cakap lepas pada ni lagu ni, lepas pada ni lagu ni, lepas pada ni lagu ni. Senang dan nyata mereka atur kita. Tapi bila mereka pun baca hadis duk mana Imam Mahdi, sekejap kata kok ni, baca ni sekejap kata kok ni. Bukan saja kita pening, orang Yahudi Zionis pun pening nak cari. Dan nak cari dia kembali kepada turning point kita yang pertama. Selagi anda tak memahami kelima-lima disiplin minda dan pola berfikir awal tadi, sampai bila pun kita tidak akan dapat menerobos rahsia protector of surah Al-Kahfi. Dalam tu dah jelas semua peristiwa-peristiwa adalah menggambarkan tentang Dajjal dan akhir zaman. Sekarang ini, bila kita dah berhadapan dengan suasana ini, apa yang perlu kita buat? Kembali kita tengok Bukit Tursina tadi. Bukit Tursina adalah gambaran dihalaunya Uncle Sam, tempat pengusiran dia. Dan hari ini dendam ini perlu dibalas. Dendam ini perlu dilunaskan. Bumi mana? Bumi Mesir. Dan hakikatnya apa yang berlaku kepada Mesir sekarang? Apa yang dah berlaku kepada Mesir? Itulah agenda, itulah pakatan untuk melunaskan kembali dendam lama di bumi inilah beliau pernah diusir dan dihalau oleh Musa dahulu. Dan hari ini dia dah memporak-perandakan bumi ini dengan selama-lamanya. Dan satu lagi peringatan, bila Nabi Isa turun nanti, akan keluar satu lagi makhluk Allah yang nama dia Ya'jujun wa Ma'jujun. Kerana terlampau banyak bilangannya, terlampau ramai jumlahnya, sampai Nabi Isa pun tak mampu untuk menahan pergerakan dan aliran mereka, yang akhirnya Nabi Musa membawa pengikut-pengikutnya yang terdiri daripada kalangan orang-orang Islam dan beriman ke satu tempat. Anda tahu tempat tersebut? Tempat yang sama, Bukit Tursina. Nabi Isa akan membawa orang-orang Islam yang masih bersisa dan beriman ke Bukit Tursina, tempat menyelamatkan diri daripada serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ini menguatkan lagi keutamaan dan kelebihan serta keistimewaan gambaran tempat persinggahan destinasi Nabi yang kedua. Di sinilah Nabi Isa akan berdoa kepada Allah, yang akhirnya dimakbulkan doa ini, lalu Allah mendatangkan penyakit ulat-ulat yang mula menggigit kerongkongan-kerongkongan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka ini akhirnya mati dengan serangan ulat-ulat dan virus tersebut, sehingga membusuklah bumi ini dengan mayat-mayat dan bangkai daripada Ya'juj Ma'juj. Sekali lagi doa di pohon, sekali lagi doa dipanjatkan agar hujan turun, biar air hujan hak banyak ni pakai macam banjir lah, pakai pelari bagi nak cuci bumi balik. Busuk sangat dah bangkai Ya'juj Ma'juj. Poin yang sama, tempat yang sama. Okey, pergi ke tempat yang ketiga. Pukul berapa dah? Baru 8.40 dah. Okey. Nak lagi kan nak suruh berhenti? Kalau berhenti kena sambung tahun depan. On lagi ya? On lagi sikit, boleh ya? Tok Imam tak apa? Okey.
Baik. Tempat yang ketiga, bumi Madian, bumi Jordan adalah bumi Syam. Jordan adalah bumi Syam. Dan bumi Syam hari ini meliputi negara Israel. Syam adalah Jordan. Syam adalah Palestin. Syam adalah Lebanon. Syam adalah Syria. Syam adalah sebahagian Iraq. Syam adalah sebahagian Iraq. Syam adalah sebahagian Libya. Inilah disebut negara-negara Mediterranean Timur. Inilah negara-negara Mediterranean Timur. Dan bumi inilah yang menjadi saksi kepada peristiwa Malhamah Kubra. Apa dia Malhamah Kubra? Perang akhir zaman ataupun perang dunia yang ketiga akan berlangsung di bumi Syam. Dan sekarang lihatlah kepada rentetan peristiwa revolusi Arab Spring. Bila dia pergi ke satu negara yang nama dia Tunisia, begitu mudah beberapa ketika Tunisia tumbang. Dia berpindah ke negara Libya. Beberapa ketika, mungkin lebih lama dan lebih liat daripada Tunisia, akhirnya Gaddafi tumbang. Begitu juga bila dia pergi ke Mesir. Beberapa ketika mungkin lebih lama dan liat daripada Libya, akhirnya Hosni Mubarak tumbang dan jatuh. Akhirnya melalui pilihan raya yang kononnya telus, akhirnya naiklah presiden baru yang amat-amat dinantikan dan didahagakan oleh rakyat, Presiden Morsi. Tapi bertahan lama mana akhirnya Morsi juga diranapkan oleh mereka, lalu naiklah Jeneral As-Sisi yang berfahaman Syiah. As-Sisi itu fahamannya adalah Syiah. Jadi Syria, sampai hari ini Syria tak jatuh-jatuh. Paling liat, paling lama kerana inilah bumi Malhamah Kubra. Akan tercetus perang dunia akhir zaman di sini. Dalam keadaan fitnah yang muncul ini, pelbagai gerakan muncul. Di sinilah timbulnya ISIS. Di sinilah timbulnya Jabhah Nusrah. Di sinilah timbulnya pejuang-pejuang Islam yang lain. Sampai hari ini umat Islam keliru. Hak mana pejuang yang betul-betul di atas jalan sunnah wal jamaah, hak mana pejuang di atas jalan aliran Wahabi, hak mana pejuang di atas aliran Syiah, hak mana pejuang jalan selain daripada agama Islam. Jadi kita pun keliru. Bila dengar orang-orang duk cerita, bila dengar orang-orang duk ceramah, ISIS ni bagus, cuma diselewengkan. Ada pula orang kata ISIS ni memang agenda Yahudi, memang agenda Zionis, kita pun jadi keliru. Sebab itu, saranan saya, mungkin kepada Kementerian Pertahanan, kita ni orang kecil, siapa nak dengar suara dan pendapat kita. Tapi kalau ada yang berkelayakan dan integriti, salurkan. Sepatutnya, kita menerusi Kementerian Pertahanan. Kita lantik seorang pegawai kita yang kita rasakan sesuai. Buat perisikan di sana, jadi spy di sana, mungkin orang biasa ke apa, lihat suasana sebenar. Maksudnya hantar pegawai ni tengok suasana sebenar yang berlaku di Syria. Ambil analisis, ambil data, ambil apa, maklumat tu dapat, kita tahu suasana yang berlaku, balik cerita kat rakyat kita. Maksudnya kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni, kumpulan ni lagu ni. Hak mana betul, hak mana salah, hak mana keliru, hak mana silap, jelas. Dan ini kita pun tak tahu. Abang tahu hak mana betul, hak mana benar sekarang? Tak tahu. Abang tahu? Tahu? Siapa pun tak tahu, keliru. Saya pun tak tahu. Tu ni tahu, tak tahu dia jadi macam apek pula tak? Apek dengan almarhum Bok Kuman tak? Hang tahu, hang tak tahu. Aku pun tak tahu. Ha. Tu dalam filem. Tapi hakikatnya kita dah jadi keliru. Saranan paling rapat kita boleh buat cara itulah. Seorang pegawai kita dihantar, lihat suasana dan keadaan sebenar. Jadi hari ni duk masing-masing ambil maklumat Google, ambil internet tu, ambil internet ni. Jadi maklumat kita tak sahih, maklumat kita tak berapa tepat. Bukan nak kata semua salah, bukan nak kata semua betul. Tetapi peratusan itu, sebab internet ni adalah zaman fitnah. Macam-macam orang boleh buat, macam-macam orang boleh reka, macam-macam orang boleh letak. Jadi bumi inilah akan menyaksikan hadis riwayat Imam Tabarani daripada sahabat Aus bin Aus bahawa sang penyelamat sebenar Nabi Isa alaihi salam akan turun di
Al-Manaratul Bayda, iaitu menara kubah putih Masjid Dimash. Lah ni tak ada dah di Syria. Masjid Dimash itulah Masjid Umawi, Masjid Kubah Putih. Dan insya-Allah Nabi Isa akan turun di masjid ini. Masjid Dimash pun dia, Masjid Umawi pun dia, Masjid Menara Putih, Masjid Kubah Putih. Kenapa mesti Nabi Isa turun di sini? Dia lahir di mana? Dia lahir di Palestin. Dia lahir di Baitul Laham. Dia lahir di Bethlehem. Bila zaman kanak-kanak dia mula menampakkan zaman keremajaan dia ni, dia bakal menjadi seorang penentang kepada Maharaja Rom pada waktu tersebut yang memerintah Palestin. Maharaja Rom yang memerintah Palestin waktu tersebut bernama Maharaja Herodes. Bila Herodes takut satu masa Nabi Isa ni akan menjadi penentang dan mempunyai pengikut yang ramai, dia mula membuat ancaman. Bila dia membuat ancaman, mak dia Siti Maryam ni takut keselamatan anak dia, dia bawa lari menyembunyikan Nabi Isa alaihi salam ke satu tempat. Tempat yang sama yang penuh fitnah. Di mana? Bumi mana? Bumi tempat Dajjal dihalau keluar. Bumi yang sama. Bumi Mesir 13 tahun. Bermukim di sana 13 tahun, menetap di sana 13 tahun, bermestautin bersama ibunya di Mesir. Bila dapat berita ketahuan bahawa Raja Herodes yang buat ancaman pada dia dulu dah meninggal, dah mati, barulah dia kembali semula ke Palestin. Dan dia naik beribadah, bertapa di atas Bukit Zaitun bersama ibunya. Waktu itulah datang perintah kenabian dan kerasulan agar dia mula menyebarkan dakwah dia. Tempat di Bukit Zaitun nama dia Nasirah. Dan orang-orang Mak Saleh, orang Irihani sebut Nazareth. Nazareth. Pernah dengar tak kata Nazareth? Nazareth tu Nasirah. Bila tempat tu nama Nasirah, menginggriskan jadi Nazareth, dan orang-orang yang ikut dia ni agama Nasirah tadilah. Jadi agama Nasrani. Dia ada 12 pengikut yang Quran sebut Al-Hawariyun. Dalam istilah agama Kristian dia sebut 12 disciples. Setengah orang lain sebut 12 apostol. 12 disciples pun betul, 12 apostol pun betul, 12 Al-Hawariyun pun betul. Jadi Gunung Zaitun, ingat hari ini Gunung Zaitun, apa-apa yang melambangkan zaitun dan olive, buah zaitun, itu merujuk secara tersembunyi tentang agama Kristian. Ada tak hotel di Pulau Pinang ke nama Olive Hotel ke apa-apa tu, mesti ada sinonim. Zaitun memang sinonim dengan Kristian. Ikan memang sinonim dengan Kristian. Bukit Zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattin, demi buah tin, demi buah zaitun. Buah tin dengan buah zaitun ini, mengikut pengkajian dan analisis profesor daripada Jepun, dia adalah merupakan dua jenis tumbuhan ataupun bersifat buah-buahan yang dia ini anti penuaan. Siapa yang banyak makan buah tin, siapa yang banyak makan buah zaitun, anti penuaan, antioksida. Jadi paling banyak buah tin, buah zaitun di Timur Tengah, dan tin dan zaitun terbaik hanya berada di kawasan Jordan, lembah Jordan, di kawasan Palestin dan sebagainya. Jadi bila merujuk kawasan Palestin, mengingatkan kita kepada nama nabi-nabi ini, iaitu Nabi Ibrahim ada di sini, Nabi Isa ada di sini, Nabi Nuh ada di sini. 3 nama Rasul Ulul Azmi, perkaitan tin dengan zaitun. Nuh, Ibrahim, Isa. Wattini wazzaitun wa turi sin, dan demi bukit Tursina, mengingatkan kita tentang Nabi Musa, seorang lagi Nabi Ulul Azmi. Wa hadzal baladil amin, dan bumi yang diamankan oleh Allah, bumi Mekah, mengingatkan kita kepada Nabi Ulul Azmi terakhir, Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkiraan-perkiraan daripada firman-firman dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya kalaulah Nabi Isa lahir di Baitul Laham Palestin dan dia akan kembali memerintah di sini Palestin, kenapa dia mesti turun di Syam? Kenapa dia tak lahir di Palestin, tak turun di Palestin dan memerintah di Palestin? Kenapa mesti lahir di Palestin, merintah di Palestin tapi turun di Syam? Turun di Syria? Kenapa? Sebab ada benda yang berada di bawah kubah masjid itu. Apa benda yang berada di bawah kubah masjid itu yang memungkinkan Nabi Isa terpaksa turun di situ? Apa benda? Apa benda bawah kubah masjid itu? Kalau kita kata dengan logik akal, kalau kita nak bermain dengan pola berfikir, patut-patut dia tak turun di situ. Dia turun di Madinah, di Masjid Madinah, kerana dia nak melengkapkan agama Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad. Patut dia turun dekat Masjid Nabawi ataupun dekat kubah Masjid Nabawi. Duduk bawah tu jasad Nabi. Dia nak melengkapkan agama ataupun syariat jasad Nabi ni, jasad Rasul ni. Patut-patut akal kalau kita. Tapi kenapa? Di bawah itu ada jasad siapa? Di bawah kubah dan menara itu ada jasad Nabi dan Rasul sebelum Nabi Isa, iaitu Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Isa lewat sedikit tapi mereka sempat hidup sezaman. Sewaktu Nabi Yahya jadi Nabi dan jadi Rasul, bila Nabi Isa tu mari, dia baptis Nabi Isa. Baptis Nabi Isa ni memandikan Nabi Isa, menyucikan Nabi Isa. Kemudian dia apa? Dia mewartakan kepada orang-orang Bani Israel di Palestin, inilah Nabi baru kamu, inilah Rasul baru kamu sepeninggalan aku nanti. Kalau aku wafat, kalau aku mati, inilah Nabi dan Rasul baru kamu. Tak pelik Nabi hidup sezaman. Musa dengan Harun pun hidup sekali. Nabi Ibrahim dengan anak saudara dia, Nabi Lut hidup sekali. Tak pelik langsung. Jadi, yang memperkenalkan kenabian, yang memperkenalkan kerasulan Nabi Isa kepada Bani Israel waktu tersebut siapa? Nabi Yahya. Dan sekarang Nabi Yahya berada di bawah menara putih. Seolah-olah kenapa mesti Nabi Isa turun di situ? Untuk melengkapkan kembali semula generasi dan kisah ini berulang. Kalau masa hidup dulu, dia yang memperkenalkan Isa, dia yang mendakwa Isa ini Nabi dan Rasul. Seolah-olah hari ini walaupun dia bukan lagi hidup tetapi sebagai jasad yang terkubur, Nabi Isa turun di situ nak melengkapkan peneguhan bahawa dia nak mengulangi kembali bahawa inilah Nabi dan Rasul sebenar, iaitu Isa yang ditunggu-tunggu. Faham tak ni? Faham tak? Nampak macam tak faham saja. Ke tak faham lagi? Masa hidup dulu dialah yang memperkenalkan kepada Bani Israel, ni Nabi, ni Rasul. Seolah-olah dia turun di situ akhir zaman walaupun tanpa nyawa dah. Jasad dia nak mengukuhkan lagi bahawa seolah-olah walaupun dalam bentuk di alam kubur, di alam barzah, dia nak mengulangi kembali inilah Nabi Isa yang dahulu aku perkenalkan masa hidup. Jadi lepas tu baru dia mula bergerak ke bumi Palestin untuk lawan Dajjal. Dan Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Di Babul Lut. Cara hadis cerita tu dia cair macam garam kan. Dia mencair macam garam, setengah riwayat sebut macam lilin yang terbakar. Lilin tu kan dia jadi cair. Rujuk filem Lord of the Ring dah. Berapa kali dah kita sebut Lord of the Ring. Ingat lagi ya, kisah Lord of the Ring yang terakhir sekali tu. Bila Frodo cabut cincin tu, buang cincin tu, apa jadi dekat The Sauron mata satu? Sauron tu mula mencair. Sauron mula menghancur, jadi larva, jadi magma macam gunung berapi. Itulah kehancuran Dajjal. Itulah kehancuran Dajjal.
Akhirnya bila habis zaman ni, berlalulah Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Siapa Nabi Isa dengan Imam Mahdi dalam filem tu? Siapa? Orang tua hak janggut putih tu, hak baju putih, janggut putih tu, nama apa? Nama apa orang tua tu? Nama apa? Wandi. Nama apa orang tua tu? Gandalf. Gandalf itulah Imam Mahdi. Yang hak muda tu, yang ada jambang sikit-sikit, Aragorn. Aragorn itulah Nabi Isa alaihi salam. The Witch King tu tentera-tentera Ya'juj Ma'juj. Lepas tu dia ada benteng, disebut benteng apa tu? Itulah benteng Zulkarnain. Lepas dia berlalu pergi tu, dia tinggalkan seorang raja dengan permaisuri dia. Habis dah sequel ketiga dah. Ada seorang raja terakhir memerintah. Ada hadis Nabi menyebut, raja yang adil, raja yang telus. Selepas kematian Al-Mahdi, selepas wafat Nabi Isa, inilah raja terakhir yang adil, iaitu daripada Al-Qahtani. Dialah disebut sebagai Raja Al-Qahtani. Inilah khalifah Allah yang ke-12. Mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip daripada kata-kata sahabat Amru bin Abdullah, anak kepada sahabat Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi yang sebenar, hadis Rasulullah sebut akan datang selepas kewafatan beliau 12 orang khalifah, bukan 12 orang imam. Yang didakwa oleh orang Syiah 12 orang imam. Nabi tak pernah sebut dengan perkataan 12 orang imam, tetapi Rasulullah sebut dengan 12 orang khalifah. Dan pendapat Ibnu Hajar saya kemukakan. Ni pendapat Ibnu Hajar. Khalifah yang pertama ialah sahabat Nabi lah, Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir. Siapa? Khalifah pertama Sayyidina Abdullah bin Utsman bin Amru bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad At-Taimi. Itulah nama sebenar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila sebut nama Abdullah bin Utsman, tak ada seorang pun kenal. Bila sebut Abu Bakar As-Siddiq, tahu. Abu Bakar tu gelaran dia. Nama betul dia Abdullah bin Utsman. Ataupun orang sebut Abdullah bin Quhafah. Quhafah tu gelaran bapak dia. Mana nama bapak dia Utsman, gelaran dia Quhafah. Okey. Yang kedua ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Khalifah yang keempat Sayyidina Haidar. Haidar nama betul Sayyidina Ali. Baru Nabi letak Sayyidina Ali. Baik, yang kelima ialah anak Sayyidina Ali yang pernah jadi khalifah, Sayyidina Hasan bin Ali. Husain tak sempat jadi, mati terbunuh di Karbala. Sahabat Nabi, pemegang destinasi pula, otoriti monarki yang pertama dalam sejarah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, ialah yang keenam. Yang ketujuh ialah sahabat yang terlibat dalam perang Harran menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itulah dia sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair adalah khalifah yang ketujuh. Khalifah yang ke-8 mengikut perkiraan Ibnu Hajar ialah cicit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nombor 8. Nombor 9, orang yang membuka kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih yang ke-9. Yang ke-10 ialah pemegang bendera panji hitam, Syu'aib bin Saleh At-Tamimi. Nombor 11 barulah Imamul Mahdi. Imam Mahdi nombor 11, mati Imam Mahdi yang terakhir itulah di penghujung filem Lord of the Ring, Sultan Al-Qahtani. Sultan terakhir. Lepas dia mati, haru biru dah umat Islam. Tak kenal agama, tak kenal syariat, tak kenal Tuhan. Dialah khalifah dan pemimpin, raja terakhir yang adil dan telus. Jadi Nabi Isa turun nanti, apa dia nak buat? Perkara pertama, dia akan buat 3 benda yang asas. Dia akan buat apa? Mematahkan tiang-tiang salib. Itu kiasan, iaitu dia nak buat apa? Meruntuhkan
sistem agama Kristian. Maksudnya Kristian duk mengaku dia ni anak Allah, dia ni anak Tuhan, dia akan hapuskan. Kiasan dia mematahkan tiang-tiang salib, dia akan menghapuskan sama sekali kewujudan agama Kristian selepas dia turun. Yang kedua ialah dia akan membunuh semua babi-babi. Bunuh babi ni yang diternak ke, babi yang ada ke, atau mungkin kiasan babi hak binatang pun ya, babi hak jenis perangai orang perangai babi pun mungkin jugalah. Yang ketiga ialah dia akan menghapuskan semua cukai-cukai dan jizyah. Oh, masa tu kalau GST ada lagi, GST pun kena juga. Oh, jangan hak ni potong tak apa. Nanti kena pula kat GST saya dah. Ni contoh saja. Cukai apa pun masa tu dia akan hapus, jizyah apa pun dia akan hapus. Jadi dia akan menyebarkan syariat agama Allah, menggantikan Nabi Muhammad. Bukan ganti agama baru, menyempurna dan membetulkan balik apa yang telah diselewengkan oleh umat-umat Nabi Muhammad daripada jalan yang sebenar. Kan Nabi dah pesan umat dia berpecah 73. Jadi dia nak satukan balik bagi ikut jalan yang betul, syariat yang betul, akidah yang betul di bawah beliau. Dan selepas beliau wafat, itulah dikatakan, wallahu alam, riwayat menyebut ada satu liang bersebelahan dengan kubur ataupun tomb Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi liang. Sebelah liang Nabi itu, sebelah kubur Nabi ada satu lagi liang. Sebelah Nabi ada sahabat dia Abu Bakar, ada sahabat Sayyidina Umar. Dahulu Fatimah pernah minta liang tersebut, tapi tak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apapun, seolah-olah dia nak melengkapkan bersama dengan Rasulullah dan dua sahabatnya dengan membawa kewafatan dan kematian dengan jumlah angka yang sama. Dia diangkat oleh Allah ketika berumur 33 tahun. Dan dia akan turun ke bumi memerintah, melaksanakan tugas dia selama 30 tahun. 33 plus 30, dia akan wafat pada usia 63 tahun. Rasulullah meninggal 63. Abu Bakar meninggal 63. Sayyidina Umar meninggal 63. Kalau ini riwayat betul, dia pun akan wafat 63. Sayyidina Uthman 80 atau 82 tahun. Sayyidina Ali 40 atau 44 tahun, tak sama dah.